Semua tu merupakan Bukit Uhud. Dan yang berpagar ni merupakan makam syuhada Uhud lah, yang syahid dalam peperangan Uhud. Kemudian yang di atas ni, tuan boleh tengok bukit tu. Yang bukit ni adalah Bukit Pemanah. Ada kisah tentang Bukit Pemanah, nanti kita cerita dalam peperangan Uhud. Jadi tuan-tuan haji dan hajah, peperangan Uhud berlaku pada tahun ketiga Hijrah. Ketika itu kaum musyrikin Mekah ni, dia kalah di dalam peperangan Badar. Jadi apa yang dia buat? Dia tak puas hati. Jadi musyrikin Mekah ni bercadang untuk menyerang Madinah ketika itu. Ketika di Mekah ketika itu ada bapa saudara baginda Nabi SAW, Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib di Mekah dia tahu bahawa musyrikin Mekah ni nak serang Madinah. Jadi apa yang dia buat? Dia menghantar utusan sampai ke dalam kubur lah. Dia mendapat 2 kira. Kemudian sahabat ni tak faham apa dia kira. Kemudian sahabat ni tanya baginda Nabi SAW. Kemudian Nabi kata kira adalah sebesar Jabal Uhud. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita di Madinah ni, jadi hampir setiap kali solat tu ada solat jenazah. Jadi ambillah peluang untuk kita, jangan kita lepaskan peluang tersebut, jangan kita tinggalkan solat jenazah. Kerana satu solat jenazah kita dapat pahala ganjaran sebesar Bukit Uhud. Kemudian perumpamaan kedua adalah kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi, janganlah kamu mencaci maki sahabat aku. Yang ini sahabat ni adalah sahabat semua sahabat yang berada bersama baginda Nabi SAW. Lau anna ahadukum anfaqa, jika ada di antara kamu menginfakkan mithla Jabal Uhud zahaban, kalaulah ada di antara kamu menginfakkan emas sebesar Bukit Uhud, ma adraka nisfahu au sa'ahu, maka tidak sama dengan apa yang diinfakkan oleh sahabat Nabi SAW. Di situ dalam hadis ni menunjukkan ketinggiannya para sahabat. Kita tidak boleh mencaci maki para sahabat. Walaupun apabila kita meneliti ataupun kita membaca sirah ketika peperangan Uhud nanti, ada sahabat yang mengingkari perintah baginda Nabi SAW. Tapi jika dibandingkan dengan kita, apalah pengorbanan para sahabat dengan apa yang kita buat pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan haji dan hajah boleh tengok di hadapan kita, kita dah sampai ke Uhud. Di hadapan merupakan Jabal Uhud, Bukit Uhud yang besar ni, yang besar-besar ni, semua ni adalah Jabal Uhud. Kemudian yang nampak ada orang naik tu merupakan Bukit Pemanah, Jabal Uhud. Nanti kita cerita di bawah tentang peristiwa Bukit Pemanah dan Bukit Uhud. Jadi apabila penuh di dalam masjid, dia akan solat di sini. Ini baru lagi siap. Nanti kita pusing ni, kita nampaklah masjid Qiblatain. Dan Masjid Qiblatain ini seperti namanya merupakan dua kiblat. Kenapa dinamakan sebagai Masjid Dua Kiblat? Qiblatain dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu kita terjemah sebagai dua kiblat. Ketika baginda Nabi SAW berhijrah sampai ke Madinah, jadi ketika itu Nabi dan para sahabat diperintahkan untuk solat ke mana tuan-tuan? Solat menghadap ke Baitul Maqdis yang kita lihat sekarang ni berada di Palestin lah, Al-Quds. Palestin itu seperti umrah, cuma memperingati tempat di mana baginda Nabi SAW solat Jumaat pertama bersama para sahabat. Jadi sebelum kita sampai di Khandaq, nak cerita sedikit tentang Khandaq lah, sebab
Bertilung makan halal. Kurma, kacang, coklat, semua makan halal. 100 kilo percuma. Bayar ringgit boleh, RM boleh. 100 ringgit ke 60 boleh. 100 ringgit ke 80 halal. Kacang-kacang murah 5 rial, 5 rial. Botir bersertut. Botir. Apa? Kita nak bertolak ke kebun kurma daripada Masjid Quba akan ke kebun kurma, lebih kurang jarak dalam beberapa minit sahaja. Dan inilah ustaz yang membawa kita hari ini, tour guide kita Ustaz Abdullah, pelajar daripada Universiti Madinah Malaysia. Semoga perjalanan kita diberkati Allah SWT. Welcome. Assalamualaikum. Di sebelah sana tu. Buat tapak tadi, tanah. Bukan, Bukit Air tu merupakan sempadan. Oh, sempadan tanah haram. Yang waktu. Ya, yang bukit sana. Jadi sini sebahagian daripada tanah haram lagi lah. Jadi insyaAllah kita akan masuk. Jom. Tandah mana? Tandah kalau lelaki di... Bukan ini, hal ini. Ini lenir tak naik mana? Itu dah tanah dah. Berada di Quba, Masjid Quba.